Siapa akan jadi kaya, siapa akan tertinggal? Sekarang dunia berubah laju. Bisnes cara lama semakin susah nak bertahan. Golongan kaya baru sedang muncul. Soalan penting, anda akan ikut mereka atau ketinggalan? Dulu, orang kaya adalah yang berani berniaga. Tapi sekarang, zaman itu sudah berlalu. Dulu untung sebab rahsia maklumat, beli murah, jual mahal. Sekarang, semua harga boleh cari online. Tak ada lagi rahsia, tak ada lagi peluang buat untung besar dengan cara lama. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. Mungkin anda fikir, tak apa, masih ada e-dagang. Tapi lihat realiti, satu orang boleh jual berbilion ringgit sehari di platform besar. Syarikat kecil, hilang. Kedai biasa, gulung tikar. Malah, suatu hari nanti, influencer jualan besar pun akan diganti dengan AI dan automasi. Jadi apa peluang untuk kita? Ekonomi sedang berubah dari bisnes barang fizikal ke bisnes ilmu dan kepakaran. Masa depan dimiliki oleh mereka yang ada kemahiran berharga. Pakar teknologi, penulis, doktor, peguam, mereka, guru. Dulu mereka bekerja untuk syarikat. Sekarang, mereka terus dapat pelanggan sendiri melalui platform digital. Anda nak masuk dalam golongan kaya baru ini atau terus ketinggalan? Masa untuk bertindak sekarang. Tingkatkan ilmu, kuasai kemahiran, bina pendapatan sendiri. Jangan tunggu sampai terlambat. Klik link di bio sekarang dan mula bina masa depan anda